Okay, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Alon JB. Ini adalah episod nombor 2. So, aku bawa lagi bersama dengan Encik Ikmal. Ini cerita berkenaan dengan kisah yang menarik guys. Podcast yang aku nak bawa korang ni, ini berkenaan cerita pengalaman yang baru kan. Ya, betul. Aku perasan tempat yang kita ada ni kan. Kau perasan tak? Macam dekat kubu Jepun Dia adalah peninggalan, orang kata apa, sejarah lah. Benda sejarah, iaitu Perang Dunia Kedua. Ini tempat yang kita kat belakang ni. Ini tempat dia orang buat pertahanan. Long, kau bawa aku dekat tempat ni. Orang cakap apa, tempat kubu Jepun ni. Aku teringat satu kisah waktu aku duduk dekat barek dulu. Askar Jepun berkawat waktu malam. Kebanyakan anak polis yang kena. Yalah, orang tua kita kan anggota polis kan. Susah nak dapat cuti. Jalan ni memang payah lah. Sebab apa, dia orang ni banyak operasi. Ambil inisiatif nak menghiburkan anak-anak dia orang ni. Dengan cara macam ni, dia orang beli kemah. Lepas tu dia orang buat dekat depan rumah. 11 lebih tu kita dah set up lah. Kita Kemah masa tu memang tengah set up kemah semua. Memang masa tu habis dekat balai tu, habis semua jiran-jiran tengok lah. barek tu tak ramai anggota. Dia ada lebih kurang dalam 14-15 orang je. Termasuk dengan anak-anak anggota pun semua. Jadi kita ni berkemping lah. Jadikan kisah ni, kita orang tengah sembang. Aku dengan kawan aku ni lah, tengah sembang. Tiba-tiba jadi aku ni macam dah rasa macam tak sedap. Aku cakap dengan kawan aku ni, nama kau ada perasan tak? Apa ni macam ada orang lalu lah dekat kita punya kemah ni. Cakap tak payah tegur lah, tak payah tegur mal, tak payah tegur. 1 lebih macam tu lah, 1 lebih macam tu. Kita orang dah tidur semua dah. Aku macam terdengar macam ada orang kawat je. Nampak macam memang sekumpulan orang tengah parade. Kau tahu parade? Oh yelah, tengah berkawat. Tengah berkawat, berkumpul. Tapi sama-sama kita orang Pakaian apa? berpakaian seragam, berpakaian seragam tentera. Lari sebab dekat bawah tu memang balai. Kita orang lari semua pergi balai. Memang berkawat. Nampak lebih kurang dalam tak jauh lah. Sama-sama. Start lepas tu kita orang malam semua dah memang tak ada keluar, takut. Itu pengalaman aku yang aku rasa aku nak share dekat korang berkenaan dengan pengalaman kau Dia ada satu lah cerita heboh lah berkenaan dengan hantu sebelah buruk sebelah cantik. famous dulu. Ini cerita sebelah buruk sebelah cantik. Jadi dia akan mengganggu perempuan yang mengandung. Sebab dia akan pergi ke mana rumah yang perempuan mengandung. Dia nak makan uri baby supaya dia mengekal cantik. Dalam pukul 9 malam macam tu lah dengar bunyi perempuan menjerit. Sebab kita orang berkumpul semua. Bila dah dengar bunyi perempuan menjerit tu, kita orang pun berkumpul. Bila berkumpul, perempuan tu jadi kena rasuk. Sampai datang ustaz pakai bawang putih letak kat kasutnya. Mak aku pun pergilah tanya. Mak aku pun mengandungkan adik aku nombor 3. Cerita dia. Tapi masa tu mak aku pun tanya. Dia kata dia dengar bunyi macam orang berisam macam ni. Assalamualaikum kum. Meremang tu. Bunyi dia macam betul-betul berlaku lah dekat tempat aku. Jadi bila dia nampak, dia buka je pintu tu, dia tengok muka orang tu sebelah buruk sebelah cantik. Bila dalam keadaan, kau tahu tak, berpakaian macam kain batik. Lepas tu dia mengadap lah kan. Terus pensan. Bila pensan, kalau dengar bunyi macam tu, jangan buka pintu lah. Tapi yang lebih menarik adalah pukul 11 malam, lepas seminggu benda tu berlaku, kena dekat mak aku pula. Pengalaman yang berlaku dekat diri aku sendiri ni berkenaan dengan sebelah buruk sebelah cantik. Sebab apa? Waktu aku duduk dekat barek dulu kan, kita orang nak pergi mengaji ni, memang jauh dong. Buruk sebelah cantik ni memang aku akan ingat sampai bila lah. Sebab yang aku dengar ni, orang tutu bagi tahu, dia ni pengamal ilmu hitam. Dia nak mengekalkan cantik dia. Jadi dia nak makan uri baby. Perempuan mengandung yang baca orang kata berapa bulan macam tu, dia akan nak makan tau, untuk mengekalkan kecantikan dia. Dekat viewers, makcik, mungkin orang tu mungkin dah berumur lah. Sebab benda ni dia famous lah pada zaman era tahun 1990-an. Boleh teruskan lagi sebab macam mana dia macam aku daripada tadi masuk dekat tempat ni long. Aku memang rasa macam aura yang lain. Dia macam aku semacam tak. Kita berani-gani juga. Berani kan. Kau tengok aku dah lupa dah. Tak apa. Relax. Okey. Tak nampak. Berkenaan dengan sebelah buruk sebelah cantik ni. Mungkin dia orang ada yang dia orang nak kongsikan juga dengan kita, mana tahu. Mungkin boleh tahu. Tapi korang boleh komen kan. Korang boleh komen dekat dalam YouTube saya ni nanti. Korang boleh letakkan komen apa-apa pun. Kalau korang nak saya teruskan lagi episod yang akan datang, ramai-ramai boleh komen untuk kami teruskan episod yang akan datang. Banyak lagi cerita geng berkenaan dengan mawas.